Lagi bayi dibuang demi cinta moyeng. 2 remaja tunggu SPN ditangkap Palwa. Didenda kerana judi ewok. Kuda di atas kereta. Kesirihan ini bukan sahaja yang dilaporkan. Kalau kita di kampung-kampung pun hari ini, tiada rumah yang soalan ni Muhammad. Tiada rumah yang bebas daripada kena curi, dan kambing pun siapa boleh naik motor, musuh mayak pun kena curi lagi. Julai 2006, satu seminar jenayah di Sudara Beach Resort di Bacok telah diadakan, dan satu kertas taklimat oleh Datuk Ketua Polis Negeri Kelantan pada waktu itu, Datuk Zulkifli Abdullah, telah diberikan, ya. Dan taklimat tersebut adalah bertulis, ya. Antara perkara pokok dalam taklimat tersebut ialah 4 negeri kadar jenayah indeksnya yang tertinggi di Malaysia ialah Selangor, wilayah persekutuan, Pulau Pinang dan Johor, ya. Jadi negeri-negeri ini bukan kita begini, mungkin juga belakang ni. 3 negeri kadar jenayah yang terendah ialah Perlis. Tapi Perlis kita tak boleh buat perbandingan, penduduk dia 300,000 saja. Sabah, ya, Sabah pun tidak boleh dibandingkan secara perfect dengan Kelantan kerana mereka ada mahkamah adat dan jawatan kuasa timbang tara, di mana kes-kes jenayah tidak dilaporkan pada polis tetapi dilaporkan kepada 2 saluran tersebut, ya. Kelantan penduduknya 1.4 juta dan nisbah polis dengan rakyat di Kelantan ialah 1 orang polis jaga 435 rakyat. Berat tu. Maknanya yang menang lah 3 polis tu. Polis seorang jaga 435 ratio dia. Di Selangor, negeri yang dikatakan maju, yang diperintah oleh lawan kita Barisan Nasional yang dikatakan pandai jaga, efektif, berkesan, ada program yang begitu begini berdegar-degar ni, rakyatnya 200 orang tiap rakyat, seorang polis ratio dia. Tetapi jenayah dia adalah yang tertinggi di seluruh negara. Jadi kalau kita lihat kegagalan di negeri lain, maka tak okey lah dia boleh pandai mari ajar kita pula. Tempat dia gagal, pak dia mengata gagal, nak mari ajar kita, nak mengata Kelantan pula. Na'udzubillah lah, 2 kali kena kita. BT tadi kita dah cerita dah. Keadaan jenayah ini, satu daripada perkara, walaupun berlaku, ya, Ketua Polis Negara dalam taklimat tersebut menunjukkan peningkatan jenayah juwana di Kelantan. Walaupun dengan kedudukan nombor 8, dari segi jenayah juwana, kita duduk nombor 8, tetapi bagi kerajaan negeri, ini adalah satu perkara yang kita perlu berikan perhatian yang serius. Dan kerana itu saya rasa Esko Belia telah melaksanakan pelbagai aktiviti, tetapi pada pendapat saya yang paling penting ialah an-nasu ala dini mulukihim. Ini konsep Islam. Manusia ataupun rakyat akan terikut-ikut dengan agama pemerintah mereka. Oleh kerana itu dalam konteks ini saya rasa tazkirah dan watak yang Muhammad Tuan Guru Ni Abdul Aziz, nikmat dan ucapannya mengajak rakyat sentiasa bertakwa, adanya konsep dosa dan pahala, percaya pada hari akhirat sebagai polis yang lebih efektif, telah membantu kita duduk pada tangga ini, ya. Dan kalau kita lihat di negara kita, atau satu negeri lah, kalau kita lihat role model yang lain, ya, saya ambil satu contoh, bukan tujuan menghina, ya, satu role model umpamanya pada perayaan 50 tahun Merdeka, Perdana Menteri Malaysia telah mengadakan satu pesta hiburan sempena 50 tahun Merdeka di kediaman rasmi Seri Perdana pada bulan Ogos yang lepas, di mana seorang penyanyi berasal daripada Amerika Syarikat dijemput, iaitu George Benson dan Eileen Lopez. Kalau nak tengok George Benson, Eileen Lopez ni, boleh tengok dalam internet pun boleh, tapi dia tak jemputlah setengah-setengah hormat dia sendiri, kerana majlis ini adalah eksklusif. Kalau Ibu Muhammad nak tengok majlis tu hari tu, pakaian-pakaian tetamu, gaya tarian, Yang Muhammad boleh pergi kepada Malaysia Today, ada gambar archive yang menunjukkan pesta tersebut adalah di luar daripada adat ataupun di luar daripada budaya kita, ya. Lepas tu yang terakhir ialah berkenaan dengan, saya lupa tadi Yang Muhammad Datuk Speaker untuk makluman Dewan ini, Yang Muhammad sebut tadi demo dapat hadiah. Di Kedah untuk makluman ada 3 supermarket ditutup, ya. Satu sebelum pelancaran MCER,
dua selepas pelancaran NCR, termasuk City Point ya. Ini hanya untuk perbandingan. Dan penutupan supermarket ini biasanya dikaitkan dengan daya kuasa beli sesebuah negeri tersebut ya. Jadi di Kedah ada 3 supermarket ditutup, di Kelantan beberapa supermarket baru alhamdulillah dibina ya. Dan ini adalah pencapaian ya. Ini adalah kejayaan yang tak boleh diremehkan dan sepatutnya dihargai oleh mengakui hari ni. Saya nak mengakui hari ni bahawa satu masa dahulu, satu masa pupuk kita ni adalah sikit sebanyak ya, duk sekat sana sekat. Itu hakikat. Kita mengaku salah, kita wayak salah. Ada sikit sebanyak. Yalah. Betul, saya mengaku. Dan saya juga anggota kerajaan, saya tahu benda-benda berlaku. Tapi lah ni Pak Lah lain. Pak Lah dia goyak, dia kata bermula M9. Ya. Dia fikirannya terbuka. Saya tahu kerana saya masa tu buat rancangan M9 lepas tu dia. Saya menteri, dia pada menteri. Saya membantu untuk merancang M9. Saya tahu. Mesyuarat tu 3 kali seminggu. Setahun nak buat M9 setahun. Duk becah lagu mana Kelantan ni. Kelantan tak ada masalah. Kita buat belakang dia kata. Ada pok kita ni kata. Jumpa Pak Lah kata. Tunggulah. Ya. Kelantan kalau saya buat apa dia? Kelantan biar kita pajar buat dia kata. Ini satu perkara, satu kenyataan terbuka yang disaksikan oleh kita semua di dalam Dewan Yang Mulia ini daripada mulut Yang Berhormat Ailanas sendiri. Yang Berhormat Ailanas ni bukan sekadar adun Ailanas, tapi juga ahli Parlimen Jeli dan juga anggota Kabinet Kerajaan Malaysia, yang mana beliau telah menyebutkan bahawa ia telah membuat satu confession, satu pengakuan di hadapan Dewan Yang Mulia ini, di hadapan Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Berhormat Menteri Besar dan kita semua. Sekira-kiranya berbunyi, saya mengaku saya terlibat dalam tindakan yang dibuat oleh kerajaan pusat untuk menyekat apa-apa bantuan, dengan kata lain mendera rakyat Kelantan. Sebelum daripada ini, dia mengaku. Kita faham bahawa tujuan Ailanah ni dia bukan nak tunjuk sangat dia mengaku tu, tapi dia nak tunjuk, dia kata, sekarang ni dah berbeza, sekarang ni zaman Pak Lah. Zaman Pak Lah ni tak dera dah. Bermaknanya sebelum zaman Pak Lah ni lah yang duk dera kerajaan Kelantan ni dan juga rakyat Kelantan ni, sebagaimana yang disebut oleh pihak kita di pihak kerajaan ini. Jadi kalau Yang Berhormat Datuk Speaker, kalau dari segi undang-undang lah, mungkin kalau Balah tengok ke apa tu? Kalau Balah boleh setuju dengan saya, dalam undang-undang jenayah ni di Malaysia ni, dia ada 2 perkara yang boleh dijadikan bukti di mahkamah apabila seorang dituduh dalam kes jenayah. Satunya dipanggil caution statement, percakapan beramarah. Orang salah tu dia pergi ngaku kepada polis bahawa dia buat kesalahan ni dan sebagainya. Kenyataannya boleh dibawa ke mahkamah. Satu lagi yang disebut confession, pengakuan yang dibuat oleh orang salah ni kepada seorang magistrat. Ni cukup kuat, very strong evidence dengan izin dalam mahkamah, sebagaimana yang dibuat oleh Yang Berhormat Ailanah kemarin. Confession ini dia diterima, boleh kata bulat-bulat lah, oleh mahkamah. Saya ada satu pengalaman di mahkamah dulu apabila berlaku satu kes pembunuhan di Kota Baru ni lah. Pembunuhan melibatkan seorang tokemah. Masa itu saya bekerja di mahkamah. Salah seorang daripada 3 orang yang ditangkap dan dituduh di mahkamah kes bunuh ni, satu hari dengan dibawa oleh anggota polis ni mari jumpa magistrat. Betul lah saya pada masa itu. Dia buat permintaan kepada magistrat, dia kata saya mau buat satu pengakuan bahawa saya bunuh. Satu confession. Mengikut undang-undang ni magistrat kena tanya, apa awak nak buat pengakuan ni? Sedangkan awak ni menghadapi, kalau awak mengaku boleh dihukum gantung. Tapi dia ni Yang Berhormat Datuk Speaker nak buat juga. Saya nak buat. Saya tanya dia, apa pasal nak buat pengakuan ni? Awak tahu ke hukuman gantung? Saya tahu. Tapi sebab apa nak buat? Dia kata sebab itu hantu mari malam-malam mari mau tekan saya tak boleh tidur. Saya mau mengaku saya bunuh. Sehinggalah kita tak ada alasan lain untuk kita mencatatkan, merekodkan pengakuan dia, menyebabkan Yang Berhormat Datuk Speaker seminggu selepas dia buat pengakuan di depan magistrat tu, saya dimaklumkan tertuduh ni